Bila kita belah Pakatan Harapan, kita bagi tahu kepada pengundi-pengundi di Johor bahawasanya Barisan Nasional UMNO BN ini akan memperjuangkan kebebasan Datuk Seri Najib. Mereka kata PH ni tak ada modal. Mereka kata PH terdesak. PH menunggang nama Datuk Seri Najib kerana tak ada isu dan sebagainya. Tapi hari ni aku nak tanya korang lah. Korang percaya ke Datuk Seri Najib ini tidak langsung cuba untuk diperjuangkan kebebasannya oleh UMNO Barisan Nasional sekiranya UMNO menang di negeri Johor? Aku cakap, aku terus terang kat korang. Menang sahaja UMNO di BN malam esok, sekiranya UMNO menang di Johor, tak kira lah menang besar ke menang kecil ke, mereka akan terus menekan kerajaan pusat, mendesak, mengganggu gugat kerajaan pusat supaya mereka boleh buat PRU segera. Mereka nakkan PRU segera supaya mereka boleh kembali ke tampuk kuasa. Dan agenda pertama mereka adalah membebaskan Datuk Seri Najib Razak. Aku beritahu dengan kau. Jadi orang-orang Johor kena ingatlah, terutama sekali pengundi-pengundi bukan Melayu, orang Cina, orang India, balik ramai-ramai pangkah Pakatan Harapan. Satu undi untuk UMNO Barisan Nasional, satu langkah Datuk Seri Najib menuju ke pembebasan. Mereka akan berjuang ke kebebasan Datuk Seri Najib. Aku cakap dengan kau, pesan dekat anak-anak, pesan dekat cucu, ahli keluarga, kawan-kawan, jiran, tetangga, masyarakat semua, balik undi harapan. Satu undi untuk BN, satu undi untuk membebaskan Datuk Seri Najib. Ingat baik-baik.